Salam sejahtera. Beberapa minggu yang lepas saya ada kongsikan satu video berkaitan dengan gergaji elektrik okey. Berjenama Dongcheng dengan masalah kerosakan motor. Okey. So dia punya armature dengan stator dua-dua rosak, hangus, terbakar. Dan hari ini saya telah dapat alat ganti yang baru. Okey, so yang ni carbon brush. Ini stator yang baru. Nampak perbezaan? Yang dah hangus tu hitam. Okey, yang ini yang baru. Dan ini armature. Sama yang hangus dah hitam yang ini baru. Dan untuk pengetahuan anda, saya dapat alat ganti yang tulen So lepas saya ganti nanti, saya sambung semula video ni. Gergaji elektrik ni sudah saya baiki. Saya gantikan armature dan stator. Ini armature dan stator asal dia sudah terbakar. Nampak tu hitam. Okay. Kalau dah hitam macam ni, sah dia memang sudah rosak. Dan begitu juga dengan stator juga telah terbakar. Okay. Jadi saya belikan yang baru. Saya gantikan dia dan dia boleh berfungsi semula. Saya tunjukkan kepada anda. Dari pengalaman saya membaiki motor ni biasanya kalau dia rosak, dua-dua rosak. Dan saya dapati punca kerosakan dia ialah disebabkan carbon brush. Okay. So carbon brush ni kalau digunakan dia akan habis ataupun menjadi pendek. Bila dah pendek dia sentuh tak sentuh ataupun dia sentuh sedikit saja. Jadi kadang-kadang tu dia tak menyentuh, tetapi elektrik boleh melompat, okey, dan menghasilkan percikan api. Percikan api itu yang menyebabkan motor ni panas melampau dan berakhir dengan kerosakan. Jadi kalau anda dapati motor pada gergaji ataupun drill, kalau ada percikan api, pastikan anda periksa carbon brush ni. Kalau dah habis, gantikan dengan yang baru. Kalau anda terus guna, dia akan mengakibatkan panas melampau dan motor rosak. Okey, boleh? Selamat mencuba.